Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Saya Dr. Muhammad Nur Razi bin Nurizan dari bahagian Teknologi Biosumber, Pusat Pengajian Teknologi Industri, Universiti Sains Malaysia. Kita semua sedar sekarang tengah berlakunya peperangan yang berskala besar di rantau Timur Tengah. Kesan daripada peperangan tersebut telah menyebabkan rantaian bekalan minyak dan gas ke seluruh dunia, termasuk khususnya di Malaysia. Kesan yang paling ketara yang kita telah lihat sekarang ini adalah gangguan terhadap kenderaan yang perlu digerakkan dalam kehidupan seharian setiap orang. Dan yang kedua adalah terhadap pengoperasian industri pembuatan, terutamanya pembuatan pembungkus makanan dari petroleum, dari plastik itu sendiri. Sedangkan kita sebenarnya Malaysia telah lama bersedia dalam menghadapi masalah yang disebabkan terhadap gangguan untuk menghasilkan pembungkus makanan ataupun bekas makanan menggunakan plastik, iaitu datangnya dari petroleum. Sedangkan kita sebenarnya telah banyak kajian-kajian yang berimpak tinggi telah dihasilkan oleh penyelidik di Malaysia, khususnya di bahagian teknologi biosumber dan juga di USM sebenarnya. Kita boleh lihat di jurnal-jurnal yang berimpak tinggi seperti di Google Scholar, di Scopus, even di publisher oleh Elsevier, dan di mana-mana top jurnal di dunia ini kita akan lihat banyak jurnal-jurnal kajian-kajian yang bersifat alternatif kepada pembungkus makanan tanpa kita rely sepenuhnya terhadap plastik datangnya dari petroleum itu. Apa yang saya nak kongsikan di sini adalah apa itu biopolymer. Biopolymer adalah salah satu kajian yang berimpak tinggi yang telah lama dijalankan oleh penyelidik-penyelidik di USM sendiri sebenarnya. Ini adalah satu-satu contoh sumber yang setiap tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan, boleh baca dengan laras bahasa Inggeris yang sangat mudah sebenarnya. Apakah itu alternatif yang saya cakapkan tadi, iaitu biopolymer. Okey, biopolymer maksud dia adalah polimer yang berasaskan tumbuh-tumbuhan, haiwan. Itulah sumber asas kita, iaitu bio itu sendiri kan. Kalau saya nak cakap pasal apa itu dengan laras bahasa yang lebih mudah, datangnya daripada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita sebenarnya, yang kita boleh hasilkan untuk menggantikan 100% ataupun paling tidak 60 ke 50% kebergantungan kita terhadap polimer atau plastik yang datang, yang mungkin boleh jadi kita import ataupun boleh jadi kita datang daripada hasil bumi kita sendiri, iaitu daripada petroleum. Okey, kita akan cerita lebih lanjut dalam episod yang akan datang. Tapi apa yang saya cuba sampaikan adalah alternatif kepada petroleum base untuk menghasilkan pembungkus makanan, bekas makanan, food packaging tu adalah biopolymer. Okey, buku ni saya dan rakan-rakan penyelidik telah hasilkan, iaitu bersama dengan Profesor Dato' Dr. Abdul Khair Syaukat Ali dan juga Profesor Madya Dr. Nurul Fazita Muhammad Rawi. Kami dari Teknologi Biosumber, Pusat Pengajian Teknologi Industri. Saya akan bedah dan kongsikan maklumat apa yang ada dalam buku ini dalam episod akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.